Hai, Anda bersama saya, si Jelita GRS, suara rasmi dari saluran media GRS N3 Pitas. Kami hadir untuk menyampaikan maklumat, menjelaskan kebenaran dan membawa suara rakyat ke seluruh pelosok Sabah. Kerana di sini, kami habarkan yang benar. Di bawah kepimpinan Datuk Seri Dr. Rudi Awah, Wakil Rakyat bagi DUN N3 Pitas, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan demi kesejahteraan dan keharmonian masyarakat berbilang agama di Pitas. Setiap tahun, beliau menyalurkan bantuan rumah ibadat yang memberi manfaat kepada semua. Bagi masjid dan surau, sebanyak RM1,000 diperuntukkan kepada setiap institusi Islam di kawasan ini, melibatkan 35 buah surau dan masjid. Tidak dilupakan juga masyarakat Kristian. Sebanyak 91 buah gereja menerima sumbangan RM1,000 setiap tahun untuk menyokong aktiviti keagamaan dan kebajikan komuniti mereka. Selain itu, program sumbangan lembu korban turut dijalankan setiap tahun bagi memastikan ibadah korban dapat dilaksanakan di setiap masjid, pusat daerah mengundi serta pejabat daerah Pitas oleh golongan beragama Islam. Pelbagai bantuan lain turut dihulurkan, termasuk sumbangan kewangan bagi sambutan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Korban, sambutan Hari Krismas, majlis berbuka puasa serta sumbangan kit jenazah untuk surau-surau terpilih. Inilah bukti bahawa janji bukan sekadar kata-kata. Saya janji, saya buat. Itulah komitmen yang dizahirkan oleh Rudi Awah selama menjadi Wakil Rakyat Pitas. Bersama kepimpinan yang prihatin, Pitas terus maju, harmoni dan dirahmati. Inilah perjuangan kami di bawah panji Gabungan Rakyat Sabah GRS. Teruskan bersama kami di media GRS N3 Pitas kerana di sini, kami kabarkan yang benar. Undilah GRS, undilah Rudi Awah.